Malaysia, negara rahmah. Ia bukan hanya sekadar impian. Ia adalah aspirasi kita bersama. Berpandukan matlamat untuk melahirkan masyarakat yang harmoni, adil dan bersatu padu, berlandaskan nilai-nilai Islam. Pertubuhan Ikram Malaysia ditubuhkan pada 22 Oktober 2009. Ikram tampil sebagai satu wadah perjuangan untuk membina negara berteraskan nilai, bukan hanya sebagai NGO, tetapi sebagai gerakan masyarakat yang bergerak dari akar umbi hingga ke lapangan. Visi kami jelas, sebuah Malaysia yang dihuni masyarakat berbilang agama, kaum dan budaya, hidup aman dan sejahtera di dalam negara yang maju dan berdaulat. Malaysia sebagai negara rahmah. Untuk mencapai impian membina sebuah negara rahmah, Ikram menetapkan 4 misi utama yang menjadi tunjang gerakan. Tarbiyah, mendidik individu berakhlak dan seimbang yang mampu memimpin perubahan. Dakwah, menyampaikan Islam yang penuh hikmah, rahmah dan kebijaksanaan. Islah, mendorong perubahan positif dalam masyarakat dan sistem demi kebaikan bersama. Dan khidmat, menyantuni mereka yang memerlukan, mengecilkan jurang perbezaan dan membela yang terpinggir. Perjalanan ini bukan mudah, tapi langkah kami tidak pernah berhenti. Bermula daripada membina insan, kami berkembang membentuk komuniti. Seterusnya, kami bergerak untuk membangunkan masyarakat dan pembentukan negara. Di bawah naungan Ikram, berdiri institusi-institusi yang memberi nilai dalam pendidikan, kebajikan, dan pembangunan masyarakat. Ikram sebagai ejen penggerak sentiasa proaktif dalam menzahirkan pelbagai inisiatif dan program, dari pentas pendidikan hingga advokasi, daripada bantuan kemanusiaan hingga pembinaan keluarga. Ikram komited membina masyarakat yang berteraskan nilai. Ikram tidak bergerak sendiri, tanpa kerjasama dan muafakat strategik bersama rakan-rakan NGO serta badan kerajaan. Visi negara rahmah tidak mungkin dapat dicapai. Pencapaian ini bukanlah milik kami sahaja. Ia adalah hasil usaha bersama. Perjalanan ini hanyalah permulaan. Alhamdulillah, lebih sepanjang dekad ini, Ikram terus melangkah jauh. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bersama rakyat, membawa suara nilai dan harapan. Kita percaya, masa depan Malaysia terletak kepada kekuatan akhlak rakyatnya, keadilan sistemnya, dan kasih sayang sesama manusianya.
Ikram akan terus meneraju membina masyarakat yang berakhlak, berilmu dan mengumumi nilai-nilai mulia menuju ke arah Malaysia Negara Rahmah yang akan membela kita semua. Kepada semua yang bersama Ikram, saya menyeru, marilah kita bersama-sama membina Malaysia Negara Rahmah demi ummah, masyarakat dan negara tercinta. Ayuh bersama Ikram dan rakan-rakan dalam memperkasakan masyarakat ke arah Malaysia Negara Rahmah.